Hai, Assalamualaikum. Okey, dah lama aku tak buat vlog ya. Dah banyak tahun jugalah. Okey, kali ni aku nak ajak korang semua pergi ke Masjid Sendayan yang terletak di Sendayan Negeri Sembilan lah. Memang cantik. Kau tahu dia punya vibe dia tu rasa macam dekat luar negara pun ada. Tapi di Putrajaya pun lebih kurang baik macam ni lah. Yang penting dia punya kebersihan tu memang on top. Bersih sangat-sangat. Aku suka kat sini. Pelancong memang ramai datang. Dari luar negara pun ramai. Cuma masa aku datang ni tak ramai lagi. Tapi kalau tidak, memang penuh. Sebab aku datang ni hari yang bukan hari cuti lah. Bukan hari cuti umum ke apa. Aku datang suka-suka je. Tapi tak tahulah lepas ni kan, apa yang menarik semuanya adalah kita rasa suasana tu. Rasa suasana berada di masjid yang seperti di Mekah ke, di Madinah ke, macam tu lah. Tapi aku nak tengok korang layan sendiri apa yang ada kat dalam ni, macam mana suasananya. Jemput masuk lah. Nanti kita tengok tu dah ada kelompok-kelompok tu kat situ pun. Itu pun kita rasa macam dah wow, rasa macam best sangat. Korang patut pergi tau. So korang boleh layan sendirilah video ni daripada awal hingga habis. Korang jangan skip tau. Memang best. Kalau ada masa, ada peluang, korang boleh datang sendiri di Masjid Sendayan Negeri Sembilan. Datang tau. Tapi aku nak minta maaf lah. Bukan Masjid Sendayan. Dia ada Masjid Seri Sandayan. Itu dia nama dia sebenarnya. Okey, korang tengok ini kat dalamnya. Dia dah asingkan lah. Yang non-Muslim boleh masuk tempat sebelah ni. Dan kita yang Muslim macam biasalah boleh masuk sampai ke dalam tempat ruangan solat. Cantik kan? Kalau korang tengok depan mata sendiri, lagi dah terpegun. So sekejap lagi aku ada berjumpa dengan pihak urus dia masjid ni lah. Adalah sembang sikit-sikit. Nak sembang banyak-banyak. Aku bukanlah reporter. Tapi terjumpa. So aku bertanyalah siapa yang sponsor untuk masjid ni, berapa bajet habisnya semua. Korang layan lah sampai habis tau. Tengok ni, bestnya. Nanti aku mesti akan datang lagi tau. Korang pun kena datang juga tau. Kena tengok depan mata sendiri. Kat sini dia ada dah nota-nota tentang sejarah-sejarah masjid ni. Tentang masjid yang luar pun ada kat sini. Korang boleh baca je kat sini. Okay? Santuni pengunjung lah. Kebanyakan pengunjung is musafir kan. Sebab Senayan is on the way. Asal usul masjid ni macam mana cik? Dibina tahun 2019. Okay. Kos 100 juta. Diwakafkan oleh Tan Sri Rashid Hussain. 2019 100 juta ya. Dua lagi masjid yang dibina oleh Tan Sri Rashid Hussain is satu di Satu Langkawi. Dan satu lagi Masjid Hussein 10 km dari sini. Dan dalam Negeri Sembilan ni jugalah. Okey, itu dia salah seorang urus dia yang jaga masjid ni lah. Aku pun sebenarnya tak tahu nak tanya apa sangat. Kita tanya apa yang terlintas di fikiran saja. Okay, so aku pun dah keluar balik dah. Rasa macam seronok sangat berada kat dalam tadi. Okay, tapi kalau ikut kat luar ni memang panas tau cuaca dia. Memang panas. Cuma sedikit lah cadangan aku. Kalau boleh ada ruang membeli air ke, tapi mungkin dalam bentuk mesin ke, tempat dalam bentuk yang lebih nampak bersih lah, nampak macam teratur macam tu kan. Bukan kafe-kafe yang macam perlu ramai. Tengok dah ramai dah. Ini yang geng-geng bertudung
merah ni aku rasa daripada Indonesia rasanya. Dia orang ada minta aku tolong ambil gambar dia orang sebenarnya. Tapi no hal lah. Dia orang pun mesra alam, sebab kita pun mesra alam. Macam tu lah, kita kena tunjukkan tauladan kan. Apa pun terima kasihlah kepada korang yang sudi menonton aku punya video sampai ke habis. Terima kasih tau, cuba bagi sokongan. So aku nak jemput korang nanti, datanglah ke sini, Masjid Seri Sandayan yang terletak di Negeri Sembilan, Malaysia. Okey, kita jumpa lagi di blog yang seterusnya. Bye.